Dalam usaha aktiviti dakwah, kita bekerjasama dengan JAKIM, Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana ekspert agama adalah badan berkuasa seperti mereka dan bukan DBKL. DBKL melihat lokasi kalau nak pasang kanopi, dia ada akta yang mereka kena ikut. Aktanya, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Jadi, agensi yang berlainan melihat isu yang berlainan. Aktiviti dakwah kalau sampai atas jalan raya, traffic polis pula yang akan turun. Bagi beberapa faktor lagi, saya dapat input daripada JAKIM. Mereka lihat juga waktu untuk menjalankan aktiviti dakwah tersebut. Satu lagi adalah sama ada aktiviti dakwah itu sentuh tak isu sensitiviti agama yang lain. Kemudian mereka juga tengok isu kacau ganggu aliran trafik, yang itu semua dibawa dalam pertimbangan. Itu sebab mereka adakan mesyuarat koordinasi. Saya nak bagi contoh satu notis mesyuarat yang dipanggil oleh Majlis Agama, oleh JAKIM. Mereka ada jemput mesyuarat koordinasi program street dakwah di mana mereka jemput semua pihak untuk turun berbincang, koordinasikan aktiviti seperti itu supaya ada harmoni bila mereka turun dan selamat untuk pendakwa dan yang mendengar dakwah tersebut. Itu adalah prioriti agensi-agensi seperti itu. Usaha 14 tahun tak ada isu, Datuk Bandar baru keluar ada isu. Yang ini semua fitnah. Seperti yang saya nyatakan, isu dalam kes ini adalah isu kanopi, bukan isu dakwah. Bahan-bahan yang DBKL ambil adalah kerusi, meja lipat, kanopi di tapak itu yang pada masa itu tak ada orang jaga dan mereka terima aduan di junction Bukit Bintang.